Cikgu nak tanya pasal Canva boleh? Oh, cikgu. Cikgu nak tanya pasal Canva. Macam ni cikgu. Menurut kepakaran saya cikgu, sebagai pakar rujuk, cikgu kena jumpa dengan cikgu Siti AI. Dia ada. Cikgu nak rujuk pasal majlis boleh? Cikgu. Cikgu nak tanya pasal cara nak uruskan majlis. Okey cikgu, macam ni. Kalau nak uruskan majlis dengan lancar, dengan cemerlang, gemilang dan terbilang, mengikut kepakaran saya, cikgu kena rujuk dengan cikgu Fatonah Al-Etiket. Dia dekat sana cikgu. Cikgu saya nak tanya pasal sukan boleh? Cikgu. Ya, tepat cikgu. Saya memang cikgu pakar. Cikgu nak tanya pasal sukan kan? Nak uruskan sukan? Okey. Kalau cikgu nak uruskan sukan, cikgu kena tanya dengan cikgu Ehsan Sport kat sana. Cikgu nak tanya pasal hari keusahawanan boleh? Cikgu. Okey. Ya cikgu. Betul. Saya lah pakar rujuk yang cikgu cari. Kalau cikgu nak tanya pasal hari keusahawanan, cikgu boleh tanya dengan cikgu Siti Usahawani. Dia dekat bilik sana cikgu. Cikgu macam mana uruskan hari raya cikgu? Cikgu. Ya. Tepat cikgu. Memang saya lah pakar rujuk yang cikgu cari sebenarnya. Nak tanya pasal apa cikgu? Hari raya cikgu, hari raya. Okey baik. Nak uruskan pasal jamuan hari raya cikgu. Mudah cikgu. Memang senang. Cikgu cuma perlu cari cikgu kembar tu. Cikgu Ahmad Adil Fitri dan Adil Adha. Dia memang hebat cikgu uruskan benda tu. Boleh lah ke sana cikgu?